Dah dapat minyak harga subsidi 300 liter sebulan. Tapi macam mana nak pakai? Kena pakai IC. Macam mana nak bayar dengan IC? Apa Haji tunjukkan hari ini? Kita bayar macam biasa. Sama ada pakai kad kredit, kad debit ataupun bayaran tunai di kaunter. Cuma kali ini kita cocok dulu IC ke dalam mesin kad kredit. Kemudian apabila disahkan bahawa kita layak untuk harga subsidi, barulah kita masukkan kad debit ataupun kad kredit kita dan bayar macam biasa. Kalau di kaunter nak bayar cash pun sama. Tunjukkan IC, masuk dalam mesin, berapa kelayakan untuk bulan itu. Kalau kita punya kelayakan harga subsidi dan nak habis, tinggal 10 liter. Sedangkan kita nak isi 20 liter. Macam mana harganya pula? Sistem akan automatik. 10 liter baki subsidi yang ada itu dengan harga subsidi yang 10 liter lagi harga pasaran biasa. Mudah kan? Sangat mudah, tapi lebih mudah kalau guna aplikasi Settle Petronas. Sebab aplikasi Settle Petronas tak perlu keluarkan IC. Semua maklumat anda dah ada dalam tu. Dan kepada mereka yang baru mendaftar Settle, Petronas bagi lagi RM5 tunai dalam akaun Settle anda. Guna Settle lebih cepat, lebih mudah, lebih manfaat. Semoga video ini bermanfaat. Tapi kalau ada soalan, tulis dalam ruangan komen untuk soal Pak Haji. InsyaAllah Pak Haji akan jawab dan Pak Haji akan buat banyak lagi video penerangan-penerangan sehinggalah semua rakyat Malaysia faham dan menggunakan Settle.